Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi, apa khabar? Ada tak yang dekat Discord? Oh, ada Citizen. Sekejap, saya nak tengok komen kat mana kat sini. Sekejap, saya pun masih blur-blur kat sini. Oh, testing kat sini. Sekejap. Ada, kalau kata komen biasa dia keluar mana? Sekejap, saya tengok. Dekat Discord. Oh, memang saya tak pandai gunakan Discord. Saya live tapi saya tak tahu apa yang saya buat. Okey, tak apa. Assalamualaikum semua. Selamat pagi, apa khabar? So, tadi kita baru saja kena restriction dekat account. That's why saya live dekat account lagi satu. Sebab account yang 1500 sudah terlalu banyak warning. So, kita perlu diversify lah. Okay. So, thank you so much yang setia dengan kita. Siapa yang ada? Hanif, Citizen, Nizam. Okey, pagi ni kita akan melihat, kita ada countdown lebih kurang 16 minit. Kenapa 16 minit? Saya tak pasti. Okey, kita ada, saya tak pasti kenapa 16 minit. Tengok dekat sini 16 minit. Kenapa dan mengapa 16 minit saya tak pasti. Tapi kalau kita tengok kat sini, apa kita lupakan, kita ada kurang lebih 1 minit saja lagi ikut waktu Malaysia. Okey, 0+6. Okey, saya menggunakan UTC plus 8. Okey, Kuala Lumpur, Hong Kong, Chongqing, Manila, Perth, Shanghai, Singapore, Taipei, semua plus 8. Lebih kurang lah. Saya rasa tak lari banyak kan. Kita tengok Hong Kong, 15 Hong Kong. Oh, dah masuk saya rasa. Tengok. 15. Ada glitch tadi. Saya rasa ada glitch. Ini dah okey dah. Sekejap. Daily macam glitch lah. Kejap saya buka. Kalau kata kita buka BTC USD. Kita tengok all time. 23. Nampak? Ini Wix punya glitch lah. Wix punya glitch. Okay, Wix punya glitch lah. So, kita baru saja masuk candle yang baru. Oh, tak boleh pakai Wix macam tu. Tak boleh pakai Wix punya candle untuk buat daily punya. Kita tengok BTC USDT. Kita tengok Maxi punya. Kita tengok lagi sekali untuk BTC USDT. Wix. Dia punya pelik sikit. Dia punya ni. Dia habis awal. Wix punya ni dia habis awal. Okey, Assalamualaikum. Since kita menggunakan ni, kita kena tengok yang ni lah, harga kat sini. Alright, so Assalamualaikum semua. Selamat pagi, apa khabar? So, kita melihat ni adalah chart BTC. Okay, kita menggunakan Wix. Okay, sebab kita most of kita punya entry menggunakan Wix lah. Okay, apa khabar? Assalamualaikum semua. Selamat pagi yang berada di TikTok. Bukan TikTok. Yang berada di Telegram dan juga di Discord. Selamat pagi, apa khabar? So, kita akan berpatah balik dekat kita punya jadual yang lama. Iaitu kita live dekat kita punya Telegram. Tapi slowly saya nak masuk dekat YouTube lah. Sebab ramai yang kadang-kadang orang kata fikir saya tak ada Tele, saya tak ada Discord. Saya cuba memenuhi semua permintaan. Kita tengoklah mana yang kita akan post dekat Tele dan juga Discord. So don't worry siapa yang duduk kat sini. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Kita baru saja close candle kita pukul 8 tadi. So sekarang 8.3 minit. So apa yang berlaku kita tengok kat sini
First sekali, okay, kita ada support. Okay, kita ada support dekat sini. Kita nak tengok adakah kita dah keluar daripada short term ataupun kita dah selamat daripada bearish. Okay, kita tengok macam saya cakap sebelum ni, kita masih ada ruang. Okay, ada yang kata double top juga, double top. Dia takkan jadi double top selagi kita tak cross dekat bawah ni. Yes, kita ada dekat sini. Kalau kata kita tengok, kita ada dekat sini 1, 2. Okay, belum lagi. Selagi kita tak cross, dia belum lagi lah. Okay, apa yang kita boleh lihat kat sini, saya punya perangkaan ataupun jangkaan, kita akan lihat sekiranya kalau kata BTC melepasi 107,900, kita akan naik. Ataupun kalau kata hari ini tak berjaya, maknanya besok pagi kita turun close di bawah, kita akan jadi macam ni. Ini adalah dua situasi yang kita lihat. Sebab semalam FOMC kan, macam saya cakap lah, news ni dia pergerakan dia, kita sebenarnya berada di critical level, iaitu kita berada di support. Sekiranya kalau kata melepasi, so kalau kata semacam semalam, dia punya trend lebih kepada bear. Kalau kata siapa yang ada dekat dalam kita punya circle, korang boleh tengok kita punya mula-mula kita ada short, and then kita ada long kan, dua-dua kena kan. So semalam adalah satu, macam saya cakap lah semalam, bila ada event yang orang kata seperti FOMC, biasanya saya akan elak lah. Okay, so dia akan makan atas bawah. Itu adalah satu benda yang tak berapa bagus. Tak berapa bagus. Okay, kita tengok kat sini, so far kita ada dua possibility. Okay, kita tengok kat sini, kita ada possibility untuk price naik dan price terus. Itu ini adalah basically adalah line keramat kita. Okay, sekiranya kalau kata kita melepasi, kita dah banyak kali test ni. Kita tengok kita dah banyak kali test since daripada 11 Mei. 11 Mei lagi kita test dekat this area. Until now kita tak berjaya pecah. So this is line yang sangat kuat. Okay, line yang sangat kuat. So kita masih berada di sini. So apa yang kita nak lihat adalah, kalau kata untuk entry, kita perlu, kalau kata kita tengok kat sini, ini adalah RSI. Okay, RSI. So far kita tengok kita berada di bawah. Okay, berada di bawah. Tapi kita masih berada di dalam grey area. So ini adalah penentu sebenarnya. So siapa yang ada dekat dalam kita punya premium punya circle, korang akan dapat akses untuk this indicator. Okay, this indicator akan memberi penentuan. Korang boleh tengok kalau kata dekat grey area, kita ada possibility untuk kita melihat pasaran reverse, sama juga dengan red dan juga green. So grey, red dengan green adalah potensi reversal. So far kita berada di dalam grey area. So ini adalah penentu lah. Kalau kata for now lah, pada pendapat peribadi saya, it's better kita tunggu dan lihat. Especially for those yang entry untuk spot. Untuk spot. So kita, walaupun kita masih ada ruang sikit, kita ada ruang lagi ni. Kita ada sedikit ruang. Kalau kata sekiranya kita turun, dia memang kita akan testing a few level, okay, yang kita lihat possible. So far belum lagi. Kita masih berada di sini. Support kita masih lagi boleh support, orang kata, tekanan daripada atas. Okay, so far masih boleh bertahan. Kita tengoklah besok macam mana. Kalau kata hari ni, sebab semalam punya candle dah close, walaupun dia tak adalah kuat,
dia punya closing ni tak kuat. Okay, closing ni tak kuat. So penentu dia hari ni. Kalau kata hari ni berada di bawah, tapi bukan kata tak boleh trade, boleh trade. Tapi kalau kata untuk lebih clear dan less risiko tu kurang, kita perlu melihat BTC perlu test di atas 108. Key level dia adalah 108. Tapi bukan tak boleh trade, boleh je. Okay. So ada soalan? Kalau kata korang ada soalan, pagi ni kita dah officially close pukul 8 minit. Kita sekarang pukul 8 minit. Pukul 8 tadi kita dah close. Pastikan korang gunakan dekat sini. Okay, kalau kata korang menggunakan TradingView ataupun korang menggunakan Exchanger, pastikan korang tukar setting ni. UTC plus 8. UTC plus 8. Okay, UTC plus 8. Pastikan tukar lah. Kalau tak nanti dia tak synchronize dengan kita punya time. Okay, kalau saya open untuk soalan. Silakan. Siapa yang ada soalan boleh tanya, insyaAllah. Kita dah summarize kita punya ni. Kita sedang live dekat kita punya Discord dan juga Tele channel kita. 2 tempat kita live 2 tempat. Tapi dekat TikTok susah sebenarnya kita nak live. TikTok kan komunis. Okay guys, kita hari ni kita tengoklah apa yang boleh berlaku Slowly this is before this saya dah bagi dah possibility which is kalau kata tengok dia naik dulu, dia turun dulu, lepas tu dia baru naik. So basically kita berada di ambang penentuan. Hari ni kita 19 hari bulan. Oh, saya ingat hari ni 20 hari bulan, 19. Maknanya saya salah tarik. Okey. Kita ada 1, 2, 3. Kita ada 12 hari saja lagi. 12 hari saja lagi sebelum masuk bulan baru. Okey. Saya nak buat event. Okey, saya perlukan vote korang. Saya nak buat fotos yang zero, yang berminat nak belajar. Saya nak buat untuk yang total zero, yang langsung tak faham apa. Langsung tak faham. Saya tengah plan untuk buat sama ada online ataupun offline. Kalau kata offline adalah pertama kali tapi kita tengok jadual juga. Kalau kata buat offline, kita tak boleh buat dalam masa terdekat. Offline perlukan perancangan yang lebih rapi. Jadi saya perlukan vote korang. Saya dah pinkan. Korang tengok dekat atas tu. Tapi kalau kata Discord, dia 24 hour je. Dia tak boleh lama. Tapi korang nak, korang kena vote dekat kita punya Tele channel. Okay, so kita akan tengoklah apa yang akan berlaku hari ni. Kita akan update. Untuk war kali ni, apa red line? Sekejap mana Macam mana saya nak tengok komen awak tadi? Hilang dah. Oh, dekat sini. Astagfirullahaladzim. Show chart. Boleh nampak chart. Okey, saya mencari sebenarnya citizen. Kat mana awak komen? Okey. Untuk war kali ni, apa red line akan effect market crypto ataupun war kali ni, price akan bull back hari tu. Okay, basically macam ni. Untuk war, biasanya war akan menyebabkan Bitcoin naik. For starting. Tapi if perang berterusan dan kita akan tengok sekiranya perang ni jangka masa, sebab ni melibatkan Iran tau. Iran ni adalah negara pengeluar minyak dan dia adalah laluan yang penting. Dia tak sama dengan perang Ukraine dengan Russia. Tak sama. So,
That's why pentingnya untuk kita memahami geopolitik. Ni kalau kata siapa yang nak ikut kata news saya sebenarnya, korang kena ikut geopolitik sebenarnya. Politik dunia, ekonomi dunia. Bukan semata-mata tengok US, bukan semata-mata tengok apa Jerome nak cakap apa. Kita bukan trade currency. Game kita tak sama. Okay? So kita kena tengok big picture. Macam hari ni lah, kalau kata kita tengok, kalau kata currency, kita akan bermain di time frame yang kecil, betul? Kita pun akan main pips. Betul ke tak betul? Dalam cryptocurrency kita main, kalau kata kita small time frame kita akan main persen, big time frame kita akan main X. Sama juga untuk geopolitik dan ekonomi dunia. Kita tak boleh ambil dekat US saja. Okay? So itu penting dia. Itu penting dia untuk kita. Kenapa? Kalau orang tanya kenapa tak ikut yang ni? Sebab kalau kata korang tengok semalam, pergerakan dia tak beri kesan mana pun. Sebab itu saya, untuk cryptocurrency, saya tak tengok sangat untuk pergerakan yang kecil-kecil ni. Sebab dia tak memberi efek kecuali time frame yang kecil lah. Macam semalam kita tengok kan. Dia naik, turun, kita tengok kat sini. Nampak semalam. Dia naik. Nampak ni naik ni. Dia turun, dia naik. Dia turun, naik. Macam tu je lah pergerakan dia. Dia bukan boleh memberi kesan yang terlalu besar. Tapi, of course, kalau kata kita berada di critical level, dia akan memberi impact yang sangat besar lah. Okay? So, geopolitik adalah satu benda yang korang, kalau kata korang, sebenarnya ramai yang too focus on things yang pada saya useless. Bukan kata tak boleh, FOMC boleh, tapi semua time frame lah. Dia tidak boleh diukur untuk big time frame. Sebab itu daripada dulu, saya akan tengok big event. Cryptocurrency, kelemahan dia, kryptonite dia adalah war. Cryptocurrency, dia tak ada physical. Semata-mata daripada internet. Sekiranya kalau kata internet down, habis cryptocurrency. Goes to zero. Possible tak? Yes, possible. Siapa je nak BTC goes to zero dan siapa je yang nak percaya, betul tak? Sebab masing-masing dah pegang banyak. Saya kata hari ni jangan taksub, jangan bias. Itu yang paling penting. Okay, soalan yang bagus, Fiza. Tidak akan melihat geopolitik, apa yang akan berlaku. Melibatkan negara-negara pengeluar minyak. Jadi sebenarnya, dalam keadaan sekarang ni, semua negara stres. Semua nak, orang kata, stop the war. Stop the war. Sebabnya war ni, dia kalau kata antara Israel dan Palestin, dia tak memberi apa-apa kesan. Tapi apabila Iran berperang dengan Israel, dia memberi kesan. Tak kisahlah Syiah ke Sunni kan. Ini dari segi geopolitik ataupun ekonomi punya ni, dia akan memberi kesan yang besar dekat semua, bukan saja dekat kawasan situ, tetapi melibatkan satu dunia. Kalau kata perang ni berterusan, minyak definitely akan naik. Dan laluan tu sangat penting, korang kena tengok tu. Geopolitik ni sangat penting. Siapa yang trade crypto, especially kalau kata korang simpan jangka masa yang panjang, korang kena faham benda ni. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Bukan kata macam saya cakap tadi kan, news yang korang tengok yang ETF semua boleh tengok FOMC dan sebagainya, boleh tengok, tapi jangan, unless kalau kata korang day trade lah. Day trade akan memberi kesan. Biasa kalau kata day trade macam semalam FOMC, biasanya saya akan fokus yang ada dekat dalam saya punya, kita punya circle, kita punya siapa yang belajar dengan saya kata memang avoid that, orang kata waktu-waktu tu.
Waktu-waktu tu korang just battling with each other. So better kita tunggu confirm. Itu je cara dia. It's very simple. Kalau kata hari ni kita nak join the hype, boleh. Tapi kita akan stuck kat situ. Nak jadi 1%, kita tak boleh join 99%. Kita kena above 99%. Jadi saya kata hari ni, untuk nak tengok game ni, korang kena tengok bigger picture. Bigger picture adalah, kita kalau kata kita nak tengok news, tengok geopolitik. Apa yang akan berlaku. Kita tengok bukan kepada apa yang US nak cakap. Kita, kenapa dia cakap? US bagi tahu, okay, funding cut dan sebagainya. Kenapa? Apa yang berlaku sebenarnya? Ni saya dah bagi advance lah ni. Membuat analisis advance punya dari tahap yang sangat advance. Kenapa ramai silap buat analisis? Sebab dia tengok skop yang kecil. Kita kena tengok skop yang lebih besar. Cryptocurrency boleh pergi zero. Yes, boleh pergi zero. Kenapa? Apabila ekonomi dunia stres. Mula-mula, yes, akan memberi kesan. Semua lari ni, semua bond slow, currency slow, semua akan mencari alternatif, iaitu cryptocurrency. But apabila perang berterusan, cryptocurrency pun akan terkesan. So bukan dia hanya satu hype yang sementara saja. That's why kalau kata kita nak tengok benda ni, kita kena tengok geopolitik dunia. Itu sangat penting. Sangat penting. Antara negara-negara besar, dia macam ni lah. Dari segi, kalau kata kita tengok kan, perang ni sebenarnya dia sebenarnya pada saya lah, pada pendapat peribadi saya tak tahu sejauh mana keikhlasan hati orang. Ada yang kata ni Syiah, Sunni dan sebagainya. Dia bukan isu tu. Isu dia adalah perang ni melibatkan negara yang pengeluar minyak. Dari segi jihad tu, kita untuk orang kata bila kita bermain dengan currency ni, kita perlu letak aside dulu. Bukan tak boleh, which is good lah. Macam saya cakap kan, kun fayakun dan sebagainya. Ini adalah, kalau kata Tuhan nak, dia akan berlaku. Tapi dari segi ekonomi, negara, kenapa orang tanya, kenapa negara Iran ni bila dia serang tak ada yang mati? Itu ada syarat peperangan. Kita tak boleh attack citizen ataupun civilian. Sebab itu dia bagi warning awal. Israel, dia tak bagi warning awal. Dia bagi warning pun 1 minit sebelum, 5 minit sebelum. Sebab itu ramai korban. Itu satu. Satu lagi, kenapa Iran serang? Sebab it's not about jihad. It's not about jihad. It's about sebab diorang ni sebenarnya, diorang dah stres. Diorang selalu diserang oleh Israel. Diorang punya spy Mossad ni terlalu banyak dekat dalam Israel, dekat dalam Iran. So basically ini adalah satu peperangan yang orang kata bukan saja jihad lah. Saya tak tahulah diorang punya ni apa, tapi banyak sebab lah kenapa berlakunya peperangan ni. Dan kita kena faham Iran adalah antara pengeluar minyak. Dan laluan Iran tu sangat penting. Itu kita kena faham benda ni. Nak ikut news, ikut ni. Jangan ikut rate. Boleh ikut, tak ada masalah, boleh ikut. Tapi dia bukan penentu sekiranya BTC go to zero. Faham? So kita kena tengok lah. Sebab kelemahan cryptocurrency adalah dia kat hari ni, cryptocurrency dia tak boleh jadi main currency. Dia tak boleh. Setaksub mana kita pun dengan cryptocurrency, dia tak boleh jadi main currency. Dia tak akan boleh.
Sebab itu dia perlu, kita dalam cryptocurrency kita perlukan stable coin. Stable coin ni akan lock the price ataupun nilai semasa. Jadi kita ada USD, kita ada USDC. Kita nak lock nilai semasa. Kalau kata hari ni, contohlah, Bitcoin menjadi currency. Apa akan jadi? Contohlah, hari ni kita nak pergi, gaji kita by BTC. Kita dibayar oleh majikan kita 2,000. Contoh, 2,000. Kita nak pergi beli membelah. Katalah kita dapat gaji, kita nak pergi membeli belah dekat pasar raya. Hari ni, bila kita nak bayar, contohlah kita nak bayar. Kita tengok, kenapa balance kita shopping sampai 1,000. Rupanya apabila kita check balik, chart telah drop. Price BTC sangat volatile. Tiba-tiba price turun. Gaji daripada 2,000 jadi 1,500. Ataupun turun sampai 1,700. So cryptocurrency, dia tak boleh jadi currency. Dia hanya boleh jadi aset, dia boleh jadi commodity. Dia tak boleh jadi currency, full stop. Ini kena pergi tengok, kena belajar dengan, kita kena rujuk orang yang pakar dalam bidang ekonomi. Sebab itu saya kata, jangan terlalu taksub dengar-dengar kadang, ni akan menjadi main currency. Tak. Dia tak boleh jadi. Sebab itu kita nak dengar siapa yang kita nak install dalam kepala otak kita, kita kena cari orang yang betul. Saya, kalau kata saya ikut, bukan kata saya tak nak ikut influencer. Kadang-kadang influencer ni dia tak ada deep knowledge tentang ekonomi. Kita nak pandai, kita kena ikut pakar. Bukan saya. Saya pun, kenapa bila orang tanya, tak tengok ke fikir ni post? Saya memang tak tengok. Satu, saya takut terikut-ikut dengan style trading yang saya tak tahu berkesan ataupun tidak. Sebab saya dah ada trading style saya. Korang, kalau kata korang nak trading, korang tak boleh ikut style orang. Dan kadang-kadang, apa yang kita tengok kadang profit tu, belum tentu profit bila kita buat. Sebab itu pentingnya untuk kita belajar memahami pasaran, memahami chart, memahami data. Baru kita boleh buat keputusan sendiri. Tak adalah kita masuk live, tanya agak-agak boleh pergi mana. Sampai bila kita nak jadi macam tu? Faham tak? For orang kata untuk starting okey lah. Tapi takkan selama-lamanya. Faham tak? So, benda ni sangat penting untuk korang belajar. Nak belajar, ada yang kata fikir, kalau macam mana kalau kata saya nak tengok news? News ni tak payah tengok. Kalau dah tengok, dah pandai, okey. Sebab news ni banyak manipulation. Berapa ramai yang dekat luar sana yang terciduk tu sebab semua tengok news. Sebab apa? Bukan news dia tak bagus. Sebab dia tak pandai analisis news. Dan news tu pula adalah part of something yang micro, kecil. Part satu bahagian yang sangat kecil. Ingat tak dulu saya bagi tahu. Saya selalu bagi tahu pasal puzzle. Faham tak tentang puzzle? Puzzle ni kalau kata contoh kita pergi belajar, kita tengok satu video dia ajar tentang trading, contohlah. Ataupun kita pergi belajar. Sebenarnya bila kita belajar ni, skop pembelajaran tu adalah luas. Bila kita belajar sesuatu, kita belajar sikit. Kita belajar part of satu bab, satu topik. Kita tak akan dapat overall semua. Dia umpama kita nak buat puzzle, gambar yang sama, kita pergi kedai, gambar yang sama, potret yang sama, tapi dia punya shape tak sama. Ataupun gambar lebih kurang tapi bila kita nak pasang tak jadi. Kenapa? Itulah sebab dia. Faham tak? Bila kita belajar sesuatu benda, kita ambil part of. Macam mana kita nak combine jadi satu gambar yang perfect? Dia takkan jadi. Ini based on daripada experience saya. Kenapa bila kita belajar sikit kita nak combine, dia takkan jadi. Itu yang sampai 3-4 tahun tu.
Itu yang sampai 3-4 tahun korang, mana tak jumpa lagi. Kenapa aku tak boleh konsisten? Sebab ni, saya bagi tahu terus. Korang tak payah tunggu 3-4 tahun. Sebab ni. Sebab itu saya punya student, kenapa saya ajak A to Z saya guide sekali. Sebab kadang-kadang kita manusia, kita rasa macam kita dah buat, kita ni kadang malas. Kita ni malas nak buat. Lepas tu kejap lagi kita, tak jadi kita nak tukar. Padahal kita tak buat lagi. Sebab itu perlu ada orang yang tegur kita bila kita buat silap. Sebab itu kena ada orang yang monitor kita. Apa silap dia? Kalau kata kita seorang, kita rasa, mana silap pun kita pergi cari. Kita tak tahu apa masalah kita pergi belajar benda baru. Belajar ni adalah dekat luar sana ada 1001 teknik. Dekat luar ada 1001 teknik. Perlu tak kita pakai semua? Tak perlu. Kita hanya perlu satu teknik yang sesuai dengan kita. Kita tak perlu 1001 teknik. Percaya je kat saya. Sebab saya dah buat benda tu. Perjalanan saya dalam trading sangat panjang. Sebabnya tak ada orang yang bagi tahu saya, kau tak perlu buat benda ni. Separuh perjalanan saya adalah mencari ilmu. Daripada separuh. Suku adalah testing sendiri. Suku lagi adalah mencari. Separuh lagi dengan mentor. Dan last sekali saya jumpa the perfect one yang orang kata complete kan everything. That's yang paling penting sebenarnya. Ilmu ni, kalau kata kita, that's why kalau kata kita nak belajar Al-Quran, kita kena ada orang yang ngajar kita. Kalau tak kita belajar dengan setan. Sama lah dalam trading. Bila kita belajar seorang, kita rasa macam kita test. Kita akan bukan saja akan tersilap langkah, akan makan tahun, tapi kita akan makan duit kita. Itu yang kalau kata saya katakan, kenapa 3-4 tahun tu standard? Sebab kita tak sedar. Sedar-sedar kita, dah setahun kita trade. Dah 2 tahun kita trade. Loss ni banyak. Sebab apa? Sebab ni. Sebab tak ada orang bagi tahu. Ni salah ni. Buat ni salah ni. Tak ada orang bagi tahu. Tak ada orang tegur kita. Inilah benda ni. Sebab itu, kenapa awal-awal saya buat coaching. Saya tak buat ajar video. Even kalau kata ada video pun saya bagi, saya akan bagi support. Itu pun still lagi orang tengok kadang-kadang dia masuk, dia terus try buat. Belum tentu lagi. Saya punya student, mana yang masuk saya punya kelas pun kadang-kadang ada yang tak buat assignment. Saya bagi tahu jujur. Tak buat assignment. Lepas tu doktor tanya, kalau buat pun tak. Memang ada orang macam ni. Orang jenis yang macam ni memang ada. Even kita dah bagi support, pun ada juga yang macam tu. So, apa yang saya nak bagi tahu adalah, hari ni, kita nak belajar. Kita kena ada orang yang guide kita. Ilmu tu kena betul. Saya, sepanjang saya perjalanan saya ni, saya banyak belajar dengan yang tak betul. Tapi nak macam mana kan, kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Sebab itu kenapa bila orang tanya, nampak tak fikir dia punya live? Bukan saya tak nak follow, bukan saya kata semua influencer kripto tu salah, tak. Satu, saya tak nak terpengaruh. Saya nak jaga emosi saya. Satu lagi, saya akan follow kalau kata saya rasa dia memberi manfaat kat saya. Kalau kata setengah, kadang dia bagi manfaat, tapi benda tu saya tak perlu. Jadi saya tak follow lah. Saya akan hanya follow yang memberi manfaat kepada saya. Sebab apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, semua tu akan mempengaruhi diri kita. Apa yang kita cakap, apa yang kita fikir akan menjadi doa. So kita kena jaga kita punya minda kita, psikologi kita. Itu yang paling penting. Faham? Siapa yang faham, komen faham. Pagi kalau kata siapa yang dulu merindui pagi-pagi kita tarbiyah. Sebab dekat TikTok tak boleh. Bukan tak boleh apa-apa. Sebab dekat TikTok ni tak siapa-siapa yang lalu. Saya anggap yang masuk tu kira macam laluannya, macam orang kata dekat tengah jalan kan. Ini kok consider masuk dekat dalam tele, masuk dekat Discord ni adalah orang yang dah masuk dalam rumah kita yang nak dengar. That's why saya bagi tahu.
Siapa yang masuk adalah orang yang nak dengar. Yang tak nak dengar, saya tak nak bagi. Buang masa saya je untuk educate benda ni. Okey? Dapat? Cuba dapat komen. Siapa dapat? Ya, saya tengok berapa ramai yang ada pagi ni. Selamat pagi. Dapat ke tak dapat? Tengok. Dapat Nizam. Okay. Yang lain tak dapat. Ke tak dengar? Nak belajar ni, saya bagi tahu. Dengan saya, kalau kata nak belajar, kena bertanya. Banyak bertanya. Kena rajin. Kalau tak rajin, memang tak dapat. Bukan tak bagi. Bagi. Tapi kalau kata tanya, dapat lebih lagi. Okay? So, insyaAllah kita akan untuk live, untuk kita punya seminar, next seminar. Okay? Next seminar. Kita akan buat totally zero. Siapa yang totally zero, kita akan buat. Saya tengah plan sama ada kita nak buat online ataupun offline. Tapi saya nak tengok banyak tak sambutan. Kalau banyak sambutan, insyaAllah. Tapi banyak sambutan pun dia macam ni je. Sambutan ni kita nak tengok berapa banyak. Kita nak measure. Kalau kata contoh lah ada 30. Belum tentu 30 yang akan ni. Biasanya kalau kata tu kita akan ambil by percent. Tak banyak lah dia punya ni. Jadi kita daripada situ sebenarnya kita nak tengok. Kita nak ukur. Itu pentingnya untuk kita buat survey. Okay, so insyaAllah kita akan update lagi siapa yang ada dekat dalam Tele, yang baru masuk dalam Tele, masuk dalam Discord. Welcome to our community. InsyaAllah kita akan update lagi. Saya akan buat okay, mana yang merindui untuk kita motivate pagi-pagi, tarbiyah pagi-pagi. Hari ini korang dah dapat. InsyaAllah kita akan teruskan lagi. Thank you so much atas support. Yang mana yang ada, yang mana yang nak masuk dalam komuniti kita, korang boleh pay admin. Okay. Nak masuk dalam circle kita. Okay, ni dalam komuniti. Yang mana ni nak masuk circle, korang boleh masuk. Yang mana yang dalam circle, kejap lagi. InsyaAllah tengah hari kita akan live. Stay tune. Kita jumpa lagi di next live. Assalamualaikum. Thank you so much atas support korang. Bye-bye.